Macam cerita aku nak kongsikan, dekat rumah yang kita orang tengah stay ni, dia macam mana nak cakap mak aku, dia sebenarnya dia tersilap langkah orang punya. Faham tak? Orang tu nak buat pada orang lain tapi mak aku yang langkah. Jadi Terpijak. dia terpijak ke langkah dah ya? Terpijak. Dia terpijak. Jadi benda tu dia macam reflect kita punya family lah. Dia ganggu kita punya family. Lepas tu masa mak aku nak berubat, masa mak aku dah dapat tahu kan yang mak aku terpijak something orang punya, mak aku pergilah berubat. Pergi berubat sana sini kan. Kita orang pergi berubat lah. Dayah pun pergi berubat, aku pun pergi berubat. Jadi memang the mostly kita orang pergi berubat tu, ustaz ke ataupun pakar-pakar ke yang cakap kan, kata problem memang daripada rumah. Jadi kita orang cuba tanya dekat mana, dia kata banyak sudut. Dia kata dekat bawah rumah lah, bawah tangga lah. Macam mana nak cari weh, bawah tangga kan simen takkan. Jadi pada malam tu tiba-tiba ada bunyi macam bunyi pelesik tau. Bising sangat. Bising lah, tak tahu bunyi pelesik, bising. Bila cari satu rumah, macam contoh kan, aku cari, dia bunyi dekat belah sana. Bila aku pergi belah sana, dia bunyi belah sini. Bila cari belah sini, dia bunyi belah sana pula. Dia macam bunyi tu macam mana nak cakap? Tak salah kita ada rakam juga, tapi tapi lama dah. rakaman tu mana entah. Tak tahulah. Kita orang ada rakam juga. Lepas tu kita orang jumpa beberapa lah. Memang pelesik tu besar sangat. Itu pertama kali aku jumpa pelesik. Besar sangat kat dalam kasut. Tak tahulah, orang kata kan pelesik ni memang kat tepi dinding lah apa kan. Tak tahulah macam mana dia punya profil pelesik ni kan. Tapi kita orang jumpa dekat bawah dalam kasut. Memang besar sangat weh. Bunyi dia memang bingit gila weh. Bingit nak mampus. Lepas tu kan Lepas kita tu orang jumpa banyak gila. Jumpa kat dalam bilik. Itu pun ada yang dah mati. Sebab lepas dah bunyi macam tu, kita orang terus tabur garam kasar tu, dah dibaca ruqyah kan. Kita orang campak dalam satu rumah. Tidurlah kita orang dengan garam kat lantai kan. Memang itulah pengalaman yang real, satu family yang kena. Satu family yang macam betul lah memang rumah ni problem. Tapi kita orang macam tak adalah macam nak menyalahkan keadaan ke, salahkan mak ke, taklah. Benda ni semua bersebab kan. Jadi kalau tak jadikan sebab ni pun kita tak rasa yang kita kena dekat dengan Allah. Kalau tak, kita rasa kat dunia je kan. Tapi sampai sekarang tau, kita orang punya rumah ni dalam pukul 2-3 pagi akan dengar bunyi guli. Padahal ini pun baru-baru juga. Macam kan baru 3 kali aku cakap. Dia macam baru-baru. Dia macam baru-baru, tapi tak baru sangat, tapi dia baru-baru. Macam tu.